YBO nak celebrate Najib terus dalam penjara ataupun YBO nak tengok pembangkang celebrate. Kita dalam parti kerajaan perpaduan ni bergaduh tak harmoni. Kita patut buat perkara yang sama pada ni artikel South China ni. Obvious attempt to mislead the public should be one of the reason kita block artikel-artikel yang mengapu ni. Maka keputusan mahkamah pun dah keluar. Ya, Datuk Seri Najib. Apa cerita ni? Sudah tentulah serta-merta. Nak tunggu apa lagi? Sepatutnya apabila kita sudah mengesahkan titah addendum itu wujud. Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Terima kasih kerana hadir di channel saya. So guys, baru-baru ni berlaku satu perkara yang sangat menggempakan di Malaysia. Dan perkara ni perlu kita ketahui dan penting untuk kita tahu supaya kita boleh ambil iktibar daripadanya. Dan apa yang baik berlaku daripada isu ni kita ambil sebagai pengajaran, dan apa yang tak baik daripada isu ni kita ambil jadikan sebagai teladan. Kurang ajar, melampau dan langsung tidak berperkemanusiaan. Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi menggesa kepimpinan parti memperhalusi semula kerjasama di antara parti kerajaan perpaduan. Kenyataan itu susulan hantaran Setiausaha Publicity Kebangsaan DAP UB Yin mengenai keputusan melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Datuk Ashraf berkata sekiranya UB Yin tidak ada rasa simpati, tidak perlu mengeluarkan kenyataan kurang ajar melibatkan bekas pemimpin tertinggi UMNO. Bin melalui hantaran di Facebook berkongsi pautan laporan berita bertajuk "Tiada tahanan rumah untuk Najib" sambil menyatakan sebuah alasan untuk diraikan pada penghujung tahun ini. Selain Datuk Ashraf Wajdi, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh turut senada sambil menegaskan Barisan Nasional harus menarik sokongan terhadap kerajaan dan menjadi pembangkang yang bermaruah. Manakala Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir sambil berkongsi tangkap layar BN menyatakan tidak wajar meraikan penderitaan orang lain. Namun, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tanpa merujuk kepada mana-mana pihak sekadar mengingatkan menerusi laman media sosialnya agar tidak menyimbah minyak ke api yang sedang marak. YBO nak celebrate Najib terus dalam penjara ataupun YBO nak tengok pembangkang celebrate. Kita dalam parti kerajaan perpaduan ni bergaduh tak harmoni kan. Hang ugut aku ugut hang. YBO nak yang mana? Jujurlah saya cakap tuan-tuan, kita pun tak menyokong. Mahkamah memang dah keluarkan hukuman Datuk Seri Najib bersalah kan, masuk penjara. Itu hal lain tuan-tuan. Itu hukumannya, perbuatannya. Tapi sekarang ni, apa yang kita nak jaga? Apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim usaha nak jaga? Nak jaga perpaduan, nak jaga keharmonian, nak jaga parti-parti dalam kerajaan perpaduan ni supaya tak bergaduh, tak pecah belah. Sebab apa? Titah tuanku yang di Pertuan Agong supaya menubuhkan kerajaan perpaduan. Untuk apa? Bukan untuk YB, bukan untuk DAP, bukan untuk UMNO, bukan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi untuk jaga kestabilan politik, ekonomi. Untuk siapa? Untuk rakyat, untuk negara ni, bukan untuk kita rasa puas hati. Dan sepatutnya kenyataan biadab macam tu tak perlu dikeluarkan. Mana-mana pemimpin atau parti dalam kerajaan perpaduan ni yang cuba mencetuskan pergolakan, ketidakharmonian, memang saya hentam. Sebab apa? Kita nak jaga kerajaan, kita nak jaga rakyat, bukan kita nak jaga kepentingan parti dan diri kita. Kena faham bab tu. Tu pertama tuan-tuan. Yang kedua, awal-awal pagi mana Majlis Media Malaysia? Mana kenyataan? Keluar satu portal berita, buat satu laporan yang tak betul. Datuk Seri Najib dibebaskan. Tuan-tuan tengok sinilah tuan-tuan. Satu portal berita kan. Tapi keputusan dia apa? Keputusan dia Datuk Seri Najib mahkamah tolak dan kekal dalam penjara. Sebab tu saya minta berita-berita palsu, fake news, benda tak betul jangan disebarkan. Tuan-tuan lah, kecoh lah tuan-tuan. Sekejap dilepaskan, kejap tak dilepaskan. Rakyat marah siapa?
rakyat marah Datuk Seri Anwar Ibrahim. YBO, buatlah permohonan maaf. Kan berjiwa besar. Berjiwa besar. Untuk apa? Untuk negara dan rakyat. Kita tak mau tengok pihak-pihak pembangkang, pihak kaki-kaki sakau ambil alih kerajaan ni disebabkan apa? Disebabkan keegoan kita, kebodohan kita, keangkuhan kita. Kan? Fikir untuk negara dan rakyat. Faham Amir? Faham Amir? Apa cerita ni? Sudah tentulah serta-merta. Nak tunggu apa lagi? Sepatutnya apabila kita sudah mengesahkan titah addendum itu wujud, sepatutnya ianya dilaksanakan serta-merta. Sebab ianya titah yang di-Pertuan Agong. Sejak bila pula titah yang di-Pertuan Agong perlu dipertikai, perlu diperbahas ataupun perlu didebatkan di mana-mana platform? Sejak bila? Jadi bila kita dah tahu benda tu ada, sepatutnya terus laksana. Ini adalah titah yang di-Pertuan Agong. Negara kita menjunjung titah yang di-Pertuan Agong. Benda ni ada dalam perlembagaan negara. Jadi nak tunggu apa lagi? Ke ada tangan-tangan gaib yang cuba mempengaruhi keputusan mahkamah? Walau bagaimanapun, mahkamah kata apa sekalipun pada saya, ianya tetap kena laksanakan. Sebab itu titah yang di-Pertuan Agong. Tak kisahlah sama ada akta tahanan rumah tu ada ke tak ada. Ini bukan soal akta. Soalnya yang di-Pertuan Agong sudah bertitah. Jadi apa lagi tunggu? Betul tak? Kita patut buat perkara yang sama pada ni artikel South China ni. Obvious attempt to mislead the public should be one of the reason kita block artikel-artikel yang merapu ni. Maka keputusan mahkamah pun dah keluar. Ya, Datuk Seri Najib kekal di penjara Kajang. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur buat keputusan tolak permohonan Datuk Seri Najib untuk dapatkan house arrest, tahanan rumah. Tapi macam biasalah, bila ada isu-isu besar macam ini, akan adalah portal-portal berita dari luar negara ke dalam negara ke yang cuba nak buat tajuk misleading, sengaja nak mencetuskan huru-hara. Aku bagi contoh, pagi tadi aku ada baca satu artikel daripada South China Morning Post, portal berita center dekat Hong Kong, luar negara punya berita. Dia release artikel kata Datuk Seri Najib release from jail, dapat house arrest. Lepas itu dah kantoi, kecoh apa semua, barulah dia delete, dia tukar tajuk. Benda itu dah viral dah. South China ini dia tak ada office. South China Morning Post ni tak ada office dekat Malaysia. Dia bukan entiti yang berdaftar dalam negara ni pun. Dia tak beroperasi sebagai satu platform media sosial di Malaysia. So kerajaan tak boleh nak pergi gegar office dia. Office pun tak ada. Cuma kita ada Section 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Menghasut kepada kebencian kaum ke agama ke, menyebarkan fitnah yang serius ke, mengancam keselamatan ketenteraman awam ke, boleh didakwa. Ada section-section tertentu. Maksudnya kerajaan kita boleh ambil tindakan pada South China, dan kita perlu ambil tindakan lah. MCMC boleh sekat South China ini, seperti mana yang MCMC dah buat pada portal-portal luar negara yang lain. Kita block atas macam-macam sebab, for various reason kita block artikel-artikel lain daripada operasi diakses oleh rakyat Malaysia ini. Kita patut buat perkara yang sama pada ni artikel South China ni. Obvious attempt to mislead the public should be one of the reason kita block artikel-artikel yang merapu ni. Kita pun ada majlis media Malaysia. Apa benda yang dia orang duk buat? Kalau fake news yang terang-terang macam ini, mereka tak bersuara, tak kecam apa semua. Kalau kita tak ambil tindakan tegas, ada portal-portal luar negara yang nak mencetuskan secara sengaja, ini bukan khilaf, ini sengaja nak mencetuskan huru-hara dalam negara ni, maka sampai bila-bila lah kita ni akan kena bully dengan media. Jangan terkejut kalau syarikat lokal punya berita, artikel lokal pun dah berani buat perkara yang sama, misleading, buat tajuk clickbait, sesuka hati dia orang. Kenapa? Kerana tak ada tindakan. Sebelum keadaan lagi teruk, kerajaan kena ambil tindakan lah. Mulakan dengan South China Morning Post ni dulu. Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini adalah berita yang berduka cita. Kira macam sedih lah, berita sedih sebab titah addendum tidak sah, Najib kekal di penjara. Okey, ini Mahkamah Tinggi hari ini menolak permohonan semakan kehakiman melibatkan Datuk Seri Najib pelaksanaan hukuman di bawah tahanan di rumah. Okey, sebabnya ini acts daripada naratif rakyat
Hakim Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa titah addendum YDPA ke-16 tidak sah dan tidak valid dengan alasan ianya dikeluarkan tanpa mematuhi prosedur serta melanggar artikel 42 perlembagaan. Maksudnya apa yang titah addendum daripada yang di-Pertuan Agong yang lepas tak valid lah, dan dikata tak patuhi prosedur serta melanggar artikel 42 perlembagaan. Dan yang paling mengembirakan ialah puak-puak DAP bodoh komunis ni. Tahu tak apa caption dekat Facebook UBI? Ni Facebook UBI, another reason to celebrate this year end. Suka lah, suka. Ada setengah komen kata pada muka kau, siapa suruh? Tak tahulah cakap macam mana. Dulu isu titah addendum ni menjadi viral apabila ialah Menteri Dalam Negeri kan menyembunyikan titah addendum, dan lepas tu mesyuarat pimpinan majlis kerja tertinggi UMNO duk mesyuarat tiap-tiap malam dan sebagainya. Akhirnya not house arrested for Najib. Apa ni? Guys, DAP tetap DAP. Bukan DAP berkawan baik dengan UMNO, tak. DAP tetap musuh nombor 1 UMNO wahid, walaupun dah menjadi bentuk kerajaan. So saya nak tanyalah, saya nak cabar kepada ahli-ahli UMNO ni. Sebelum tu saya nak tanya satu soalan. Adakah ahli UMNO merasa happy tentang statement ni? Adakah orang UMNO happy? Maruah kau dah pijak, bodoh. Maruah UMNO dah pijak, kau tahu tak? Selagi Zahid dan juga kuncu-kuncu AMDAP ni tak keluar daripada UMNO, selagi itulah rosaknya UMNO, selama-lamanya rosak. Dan PAS akan menjadi parti pilihan nombor 1 orang Melayu yang ke depan. Percayalah cakap saya, kan? UMNO sudah hilang kepercayaan orang Melayu. Malah disebabkan statement Yobeyin, maruah UMNO dah pijak lunyai dah. So saya nak tanya kepada orang UMNO, adakah orang UMNO bersetuju untuk tarik sokongan untuk keluar kerajaan? Jika tidak berbuat demikian, bersiap sedia PAS akan merampas kursi-kursi UMNO pada PRU16. Tapi sebelum tu, kepada Yobeyin, you nak celebrate, tak apalah you nak celebrate, tapi PRU16 kita akan buat caption yang sama, tetapi kita bubur gambar DAP buat pertama kalinya dalam sejarah PRU16 kosong kerusi. Kepada Yobeyin, I just want to tell you, do not celebrate early. We celebrate after result general election 16. Then we celebrate. Kalau lah DAP kalah langsung kursi parlimen, macam mana kau rasa macam mana? Itu saja. Assalamualaikum. So guys, berikutan isu yang berlaku ni, banyak reaksi daripada masyarakat setempat. Nasihat saya, kita jangan bergaduh sesama sendiri. Sebab kalau kita bergaduh, tidak ada kesudahannya. Dan kita perlu menghormati setiap pendapat masing-masing. Cumanya, apa yang baik daripada pendapat seseorang itu, kita ambilkan sebagai pelajaran. Dan apa yang tak baik daripada pendapat seseorang itu, kita tinggalkan sebagai teladan. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa di video seterusnya.